Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami yang diwakili oleh saya Muhammad Fadil Zafri, Haris Haikal, Sulaiman Hamidi dan Daniel Hakim. Kumpulan kami akan mempersembahkan 3 puisi tradisional, iaitu pantun, syair dan juga seloka. Mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosa Melayu tradisional. Pantun sabar itu iman. Buat bangsal di tengah hutan, tebaslah hutan, buat halaman. Di tepi halaman, menanam kubis, diselang dengan pokok papaya. Biarlah sabar dengan perlahan, itulah tanda Tuan beriman. Tidak patah dikoncang iblis, akhirnya Tuan memang berjaya. Terima kasih. Jadi, terdapat juga pemikiran di dalam pantun sabar itu iman. Pantun ini menggambarkan semangat ketabahan, kesabaran dan keimanan dalam menghadapi cabaran hidup. Melalui gambaran membuat bangsal di tengah hutan dan menebas hutan buat halaman, pemantun menyampaikan pemikiran bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah, tetapi memerlukan usaha yang berterusan serta kesungguhan. Ungkapan biarlah sabar dengan perlahan menunjukkan bahawa sikap tenang dan sabar dalam berusaha adalah kunci kepada kejayaan sebenar. Selain itu, terdapat juga pemikiran bahawa orang yang beriman tidak mudah goyah walau digoda kejahatan, sebaliknya terus teguh hingga mencapai kejayaan. Seterusnya, terdapat beberapa nilai yang terkandung di dalam pantun tersebut. Antaranya ialah nilai kesabaran. Pantun ini menunjukkan pentingnya bersabar dalam setiap usaha dan ujian. Seterusnya, terdapat juga nilai keimanan. Kerana pantun ini menegaskan bahawa keimanan menjadi benteng daripada godaan dan kejahatan. Terdapat juga nilai ketabahan dan kecekalan. Walaupun berhadapan kesukaran, seseorang perlu terus berusaha tanpa berputus asa. Nilai usaha dan kerajinan juga terkandung dalam pantun ini kerana melalui perumpamaan kerja di hutan dan menanam tanaman, pantun menonjolkan kepentingan bekerja keras untuk mencapai hasil yang baik. Seterusnya, nilai usaha dan kerajinan. Pantun ini mengajar bahawa kejayaan sejati datang selepas usaha gigih dan keteguhan hati. Seloka sayangi mata kita. Matamu cantik bersinar terang, pandangan jelas tiada berbalang, memikat hati apabila memandang, apabila dipuji meleret senyuman. Kini mendapat gadget di tangan, girangnya hari tidak terkira, tidak peduli orang keliling, tidak peduli apa-apa dikata. Satu persatu permainan dicoba, hebatnya diri konon terasa, terlupa diri buat seketika, tiada terlepas pandangan mata. Dahulu jelas, kini kabut, hilang seri tiada bercahaya. Menyesal kini tiada gunanya, mata yang rosak tiada gantinya. Ingatlah sebelum terjadi, jagalah kesihatan mata. Lihat kehijauan alam, jaga pemakanan kita. Seterusnya, saya akan merumuskan pemikiran yang terdapat dalam seloka sayangi mata kita. Pemikiran yang pertama yang ditekankan oleh seloka ini ialah kritikan sosial terhadap ketaksuban terhadap teknologi. Ketagihan terhadap gadget dan dunia digital ini, ia bukan hanya tentang mata secara fizikal tetapi mencerminkan ketumpuan mental dan emosi masyarakat yang semakin tertumpu kepada skrin, bukannya realiti. Pemikiran yang kedua
metafora kerosakan mata sebagai kerosakan nilai dan kesedaran. Kerosakan penglihatan dalam seloka ini boleh ditafsirkan sebagai kerosakan kesedaran apabila manusia terlalu fokus kepada hiburan dan keseronokan maya. Mereka kehilangan keupayaan untuk melihat realiti dan kebenaran sebenar. Yang terakhir, pengabaian tanggungjawab kendiri. Pemikiran ini menekankan aspek kegagalan kawalan kendiri, satu elemen penting dalam falsafah etika. Individu yang terlalu leka dengan permainan digital telah mengabaikan tanggungjawab terhadap diri mereka sendiri, khususnya dalam aspek kesihatan. Okey, jadi diteruskan dengan nilai yang terdapat dalam seloka sayangi mata kita. Jadi saya dapat merumuskan 3 nilai yang terdapat dalam seloka ini, iaitu yang pertama ialah nilai kesedaran kendiri. Maksudnya mendorong individu untuk sentiasa berjaga-jaga akan implikasi ataupun kesan sesuatu tabiat terhadap kualiti hidup dan juga kesihatan tubuh badan, sama ada dari segi aspek fizikal ataupun mental. Jadi poin yang kedua ialah penghargaan terhadap anugerah Tuhan. Jadi mata ni merupakan salah satu daripada panca indera manusia yang digambarkan sebagai nikmat yang pemberian yang tidak ternilai. Oleh itu, sebagai tanda kita bersyukur, penjagaan mata ni perlulah dilaksanakan seperti kita tidak menggunakan gadget dalam tempoh masa yang terlalu lama. Poin yang ketiga ialah menggunakan masa sebaiknya. Jadi penekanan ataupun menekankan kepentingan menguruskan masa dalam menggunakan teknologi seperti telefon pintar, komputer dan juga sebagainya amatlah penting kerana ini bertujuan agar masa yang kita gunakan tu tidak dibazirkan dengan menggunakan gadget sehingga hubungan sosial kita dengan orang sekeliling terjejas. Syair Negara Merdeka, irama hiasan. Negara kita sudah merdeka, hidup tenteram sekian lama, bagaikan bunga yang sedang mekar, jagalah ia bersama-sama. Negara kita berbilang bangsa, pelbagai budaya, pelbagai agama. Suburkan ia selama-lama, jagalah jangan timbul bencana. Merdeka itu merdeka diri, teguh prinsip berperibadi. Jika datang cabar dan juga uji, jangan berganjak walau seinci. Merdekalah kita selama-lama, jauhkan sikap celah mencela. Kalau berpecah sesama kita, akibatnya buruk akan menimpa. Rukun negara kita patuhi, agar hidup kita harmoni. Syukuri nikmat Tuhan Rabbani, hidup selamat dan diberkati. Pemikiran syair Negara Merdeka. Ada 3 yang saya tampilkan di sini. Yang pertama, kepentingan mempertahankan kemerdekaan dan keamanan. Yang kedua, perpaduan dalam kepelbagaian. Dan yang ketiga, konsep merdeka diri, iaitu kebebasan peribadi. Pada yang pertama, kepentingan mempertahankan kemerdekaan dan keamanan. Negara yang sudah merdeka dan hidup tenteram disamakan dengan bunga yang sedang mekar, membawa pemikiran bahawa kebebasan adalah sesuatu yang indah dan berharga yang mesti dijaga dan dipertahankan secara kolektif, iaitu secara bersama-sama. Dan yang kedua,
perpaduan dalam kepelbagaian. Pemikiran yang kedua adalah perpaduan dalam kepelbagaian, iaitu menerima hakikat negara ini terdiri daripada berbilang bangsa, pelbagai budaya, pelbagai agama. Pemikiran ini menuntut usaha untuk memupuk dan menyuburkan keharmonian agar perpecahan atau bencana tidak berlaku. Dan yang ketiga, pemikiran yang ketiga ialah konsep merdeka diri. Kemerdekaan sejati bukan hanya pada tahap negara, tetapi juga pada tahap individu. Ia memerlukan teguh prinsip berperibadi dan semangat ketabahan. Jangan berganjak walau seinci apabila menghadapi cabaran. Baiklah, seterusnya ialah nilai dalam syair negara merdeka. Saya tampilkan di sini 5 nilai. Yang pertama nilai patriotisme, yang kedua nilai tanggungjawab, yang ketiga nilai kesyukuran, yang keempat nilai perpaduan dan yang kelima nilai keteguhan prinsip. Yang pertama nilai patriotisme, iaitu mencintai dan menghargai kemerdekaan negara. Yang kedua nilai tanggungjawab, nilai bekerjasama dalam menjaga kestabilan dan keindahan negara. Yang ketiga nilai kesyukuran, menghargai nikmat Tuhan dan keimanan yang dikecapi. Yang keempat, nilai perpaduan, menggalakkan rakyat berbilang kaum dan agama hidup harmoni serta bekerjasama menjaga keamanan. Dan yang kelima, nilai keteguhan prinsip, iaitu menegaskan kepentingan berpegang pada pendirian dan tidak mudah tunduk kepada cabaran. Sekian, terima kasih.